Jangan di skip. Aku yakin aku boleh buat korang semua menguap. Pertama, gerakkan kepala korang ke atas 3 kali. Kedua, gerakkan kepala korang ke bawah 3 kali. Ketiga, buat senyuman kecil. Keempat, like, subscribe. Kelima, buka mulut korang dan korang akan menguap. Rahsianya kalau korang nak tahu, like, subscribe. Pertama, korang sediakan botol air kosong macam ni. Lepas tu, korang pusing botol ni kuat-kuat. Pastikan penutup dia tertutup rapat ya guys. Sekarang kita buka penutupnya. Tapi ingat guys, korang kena berhati-hati tau. Jangan talakan ke mata ataupun ke orang lain. Benda ni bahaya sangat. Ready? 3, 2, 1. Tutorial cari tepuk tangan dengan kuat. Yang pertama, gosok tangan korang macam ni selama 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, tekan tombol like dan subscribe pada masa yang sama. Yang ketiga, korang pastikan kedudukan tangan korang sama macam ni guys. Jadi bila korang tepuk tangan guys, kekuatan tangan korang akan sama. Jadi bila korang tepuk tangan korang tak akan bunyi slow guys. Macam ni. Dia bunyi juga tapi tak kuat. Jadi kedudukan tangan korang dan jari korang kena sama. Tengok ni, dia sama, lurus macam ni. Aku cuba ya. Nanti korang cuba buat kat sekolah. Level 1 boleh, level 2 boleh, level 3 boleh, level 4 boleh, level 5 boleh, level 6 boleh, level 7 boleh, level 8 boleh, level terakhir. Kalau boleh, korang kena like dan subscribe ya. Boleh. Lukis bulatan dapat RM10,000. Yo, hebatnya kau. Tapi ada tak sambung ni. Apalah. Aci tak? Okey, cepat. Wow, sikit lagi nak perfect Ehsan. Boleh ke tak Dah macam kompas aku ni. Alah, benda kau buat ni. Sikit lagi. Oh, Ehsan. Ambillah duit ni Ehsan. Perfect sangat ni. Wow, amazing guys. Jom Ikmal, gerak. Jom. Aduh, habislah. Ehsan dah pergi ke kereta. Aku kena cepat buka pintu kereta ni. Aduh, mana pula kunci kereta ni? Buka. Cepat Ikmal, buka pintu kereta. Sekejap. Aduh, jatuh pula dah kunci kereta ni. Aduh, tersepak lagi masuk bawah kereta. Aku cari dulu ya. Apa benda ni? Tai. Jijik. Buka. Tunggu. Ni kunci kereta aku dah ambil dah. Nasib baiklah dah buka. Lama sangat. Alhamdulillah, sekarang kita dah boleh pergi ke masjid. Yeay, nak makan mi samyang pedas. Nanti aku akan jadi macam kucing ni, makan samyang lalu berapi mulut dia. Takut sangat kepedasan. Caranya macam ni. Korang cuma perlukan tisu, lepas tu letak atas mi ni. Nanti tisu tu akan serap semua kepedasan yang ada dalam mi ni. Sekarang mi nya dah tak pedas lagi. Ayah, ni phone Ehsan. Wah, anak bijak. Ini aiskrim untuk kau. Yeay. Ayah, ini telefon pencuri. Wah, okey, ni aiskrim untuk kau. Wah, terima kasih. Ayah, ni telefon Iqbal. Mana lagi? Mana ada dah? Ada. Ni ambil ni. Mana lagi? Lagi. Ambil Ada lagi kan? Mana ada dah? Alah. Ada. Okey, anak bijak. Aduh, dapat satu je. Boleh ke kau selesaikan puzzle ni dan buat bentuk segi empat dengan hanya satu gerakan? Ni senang sangat. Kacang, tenang sangat. Itu segitiga lah. Apa kau ni? Kau belajar tak? Kau nak kena tangkap ke? Betul-betul segi empat. Aku bukannya pandai sangat, tapi kalau kau gerak ni, lepas tu kau gerak ni, jadilah segi empat. Peraturan dia, kau kena gerakkan satu pen je. Kau kalah, aku tangkap kau. Senang je benda ni. Benda ni, kau kena berfikir luar kotak. Macam ni aku tunjuk. Letak sini. Lepas tu kau tambah sendiri. Segi empat sama. Ehsan, kau main tipu. Lepas tu kau buat. Kau buat lah. Okey, aku tunjuk. Aku akan tunjuk kat korang macam mana nak buat segi empat. Mustahil. Tapi kalau kau berjaya, semua kena subscribe. Okey, cara dia, kau ambil satu pen. Lepas tu kau buka, kau lukislah segi empat sama. Ehsan, kau jangan pecahkan iPhone dalam kotak tu. Dan kau boleh ambil iPhone tu, Ehsan. Okey.
Duit. Aduh, tak Okey, dapat duit. disebabkan kau dah cocok duit, duit tu bukan kau punya. Okey, cepat cari kotak mana yang ada iPhone. Aku cuba. Aku ingat iPhone dah tadi. Sebab AirPod je. Tak nak AirPod. Okey, sekarang cepat. Ada 3 kotak lagi. Dan kau kena ingat, yang ni bukan iPhone yang betul tau. Kenapa kau cakap macam tu? Mesti ni iPhone kan? Okey, aku ambil ni lah. Woo! Kau Sulaiman ni dah iPhone. Okey, subscribe kalau korang pilih yang ni dan like kalau korang pilih yang ni. Okey, Hasan, diorang pilih like. Like, tapi aku nak subscribe. Okey, subscribe. Subscribe. Kosong juga. Ini adik aku Ehsan. Kebelakangan ni perangai dia pelik sangat. Sebabnya setiap kali aku nak masuk dalam biliknya, Tak boleh. Tak boleh masuk. dia selalu tak bagi aku masuk. Wah. Kalau macam tu, aku akan tunggu dia keluar pergi tandas. Dan ya, memang dia keluar pergi tandas dan rancangan aku berjaya. Dan aku pun terus cuba masuk dalam bilik dia. Tapi Kau tak boleh masuk. Aish. disebabkan tak ada cara lain, aku pun ketuk pintu. Ehsan, aku nak masuk boleh tak Ehsan? Aku nak tahu apa ada kat dalam. Boleh, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Yang tengok ni kena subscribe. Subscribe. Aduh, dahaganya. Nak cari minuman dalam peti sejuk lah. Kira-kira ada apa Rasa-rasa dalam peti sejuk ada apa Jangan minum air Ikman. Kenapa Ikman ni? Kedekut sangat. Aha. Aku akan minum minuman dia sampai puas. Sedapnya. Kalau dah siap minum, kita tinggal picit je botol ni biar penuh. Kan air dia dah naik. Kalau macam ni, mesti Ikman tak perasan. Nak minum air yang aku beli hari tu lah. Masih ada lagi ke tak Nasib baik tak ada orang minum dalam peti air aku. Subscribe. Nah, ambil nugget ni. Ambil semuanya. Lah Ehsan, kenapa marah? Pada permulaannya kita orang tengah makan nugget. Aku ada 3 nugget. Tapi bila aku tengok telefon sekejap, nugget aku tinggal 2. Siapa lagi yang ambil kalau bukan Ehsan? Aku ambil nugget Ehsan. Kenapa nugget aku kau ambil? Iya, kenapa nugget Ehsan kena ambil? Lepas aku main telefon lagi, lah, kenapa nugget aku tinggal 1? Iya, siapa lagi pencuri kalau bukan Ehsan? Aku pun ambil lagi nugget Ehsan 1. Ish, kau ambil je lah. Ambil ni semua sekali, ambil. Lah, sekarang ni dia pula yang marah. Dah cakap lah, bukan aku yang ambil, tapi si pencuri yang ambil. Tengok ni, nugget dia banyak sangat. Dah lah, semua ni untuk aku, kau ambil. Ternyata yang ambil nugget pencuri bukan Ehsan rupanya. Ya Allah. Ya, pencuri ambil masa kau tengah main phone tadi. Pencuri, cepatlah rasa masakan Ikmal ni. Kenapa rasa pelik sangat ni? Kenapa pula dengan Ehsan ni? Jangan-jangan masa Ehsan nak cuba tadi, dia muntah depan Ikmal. Sebab tu Ikmal tampar dia. Aku tak nak kena tampar. Ikmal, sedap. Okey, Ikmal gerak dulu ya. Pencuri, cepat-cepat. Tambah perisa ni. Tambah sebut lada putih, tambah sebut sup, tambah lada. Lepas tu kacau. Kan dah sedap sekarang. Baru boleh makan. Weh, nak makan coklat dekat jalan lah. Oh, Ehsan, kau nak makan sedap-senyap Sini aku ambil coklat ni. Aku ambil coklat kau. Aku pergi dulu Ikmal, macam mana kau boleh lari kejar kereta ni? Iyalah Ehsan, kereta kau kan tak jalan. Pokok yang bergerak tu pun pokok tipu-tipu je. Mal, hati-hati ya kat bandar KL tu. Semoga kita jumpa lagi tahu. Ya Ehsan, hati-hati ya. Ni, aku pergi kerja untuk sara keluarga kita Ehsan. Aku tak nak keluarga kita susah lagi. Ikmal betul-betul pergilah. Sedih sangat. Beberapa saat kemudian. Ikmal tengok ni. Oh ya, Ikmal kan tak ada sekarang. Sedih sangat. Ikmal, aku dah balik. Oh ya, Ikmal kan tak ada. Kesiannya Ehsan. Mesti dia sedih tak ada Ikmal. Beberapa bulan kemudian. Aku dah balik. Ehsan. Ikmal, kau dah balik. Kenapa tangan kau biru-biru ni? Kau kenapa Ikmal? Ini semua sebab engkau. Sebab aku? Betul ke memang aku puncanya? Kelakar sangat ni, tengok ni. Aduh. Tengok ni, kelakar sangat ya. Aku tengah minum ni. Aku tengah gosok gigi. Nak kenakan Ehsan lah. Bila dia duduk, aku nak letak corong kat bawah punggung dia. Celup, mesti sakit. Ikmal kurang ajar. Aku akan bagi kau pengajaran. Habislah kau Ehsan. Sini kau, rasakan ni. Aduh, aku tak boleh bernafas. Ehsan, jangan Ehsan. Ehsan, ampun Ehsan. Maafkan aku Ehsan. Turunkan aku sekarang. Takut. Ya, aku turunkan lah. Minta maaf Ehsan. Aku takkan ganggu kau lagi Ehsan. Maaf. Ni belum selesai. Aduh Ehsan, jangan geletik-geletik kaki aku Ehsan. Geli. Yang tak suka kacau orang, like. Hanya ada 1% orang di dunia yang dapat lakukan satu hal ni. Like dan subscribe pada masa yang sama. Tak boleh guys. Tak boleh guys. Tak
Tak boleh guys, cuma satu je yang boleh. iPhone 11 atau dinosaur? Dinosaur. iPhone 15 Pro Max atau Anthony? Anthony. iPhone 16 Pro Max atau Pogo? Pogo. iPhone 17 Pro Max atau kepala botak? Kepala botak lah. Disebabkan aku dah ada iPhone 17 Pro Max, kau bagi ni kat subscriber kau je lah. Okey? Subscribe! Lihat jagung pencuri, boleh terbang, boleh melayang, jagungnya tak jatuh. Ternyata pakai garpu. La. Kenapa kereta ni bergerak sendiri? Aku salah tengok ke apa ni? Tak ada pemandu pun. Aku kena hentikan. Aku kena tolak balik. Memang betul tak ada pemandu lah. Aku nak berhentikan. Tapi tak kuat. Kuat sangat kereta ni. Cari kayu lah, cari kayu. Sendal pakai kayu lah. Tolak. Kenapa bergerak lagi kereta ni? Aku kena sendal lagi dengan kayu. Takkan nak biarkan je kereta ni. Kereta ni dah cantik warna putih macam tombol light. Cuba korang light. Aduh, kenapa susah sangat nak tolak kereta ni? Iqmal masak mie. Ehsan bagi telur. Iqmal bagi cekedisi. Mana minumannya? Iqmal bagi air. Ehsan bagi Fanta. Iqmal kacau. Ehsan tak suka. Bang, kaki abang sakit tak? Tak pun. Sekarang sakit kan? Nak bang, ni saya bawa tongkat untuk abang. Okey. Baiknya budak tu. Dek, kaki adik sakit tak? Tak. Aduh. Sekarang boleh jalan tak? Tak boleh. Tak boleh jalan? Tunggu kejap. Aduh. Ni dek, naik atas ni dek. Naik atas ni. Sini. Naik. Wih, baik sangat abang ni. Bang, abang sakit kepala tak? Tak pun. Sakit kepala? Ni ubat sakit kepala untuk abang. Terima kasih. Ya Allah, baiknya budak tu. Semoga dia masuk syurga. Jenis-jenis murid makan dalam kelas. Aduh, lapar sangat. Kalau duduk depan mesti makan sorok-sorok belakang buku macam ni supaya cikgu tak tahu. Sedangkan kalau duduk di bahagian tengah mesti pura-pura tidur macam ni. Padahal dia makan kat bawah. Lepas tu pura-pura baru bangun. Jangan ada yang makan dalam kelas tahu. Kalau murid yang suka cari perhatian guru mesti buat-buat baik. Tapi sebenarnya diam-diam makan daripada kotak pensil. Kalau yang duduk bahagian belakang santai je. Bawa dapur. Lepas tu masak mi sedap. Mesti cikgu tak tahu. Yeay, nak minum Coca-Cola. Iqmal, kalau nak minum Coca-Cola, jangan tumpah-tumpah macam tu. Ni, ayah ada magic. Kau tutupkan gelas ni pakai tisu. Lepas tu, kalau kau terbalikkan, dia takkan tumpah lah. Betul ke? Iqmal pun nak cubalah. Pertama, tutupkan gelas pakai tisu. Lepas tu, kita tinggal terbalikkan je. Wow, memang betul-betul tak tumpah lah air Coca-Cola ini. Iqmal, kau nak pisang tak? Monitor ketua. Jom kita makan pisang ketua. Sedap sangat pisangnya. Iqmal, nak makan carrot tak? Monitor ketua. Jom kita makan carrot ketua. Sedap sangat carrotnya. Iqmal, nak makan lada tak? Monitor ketua. Tak mau makan lada ketua. Weh, ada mi warna hijau. Kalau dimakan, muka aku pun jadi hijau juga. Wah, ada mi warna merah. Kalau dimakan, muka aku jadi merah. Wih, ada mi warna-warni. Kalau dimakan, kenapa jadi pencuri? Wah, banyaknya belon. Ya Ehsan, banyak sangat belon kat sini. Jom kita pecahkan sama-sama. Best sangat. Wah, seronoknya. Aku pun nak ikut pecahkan Iqmal. Cepat Ehsan, cepat. Sini pecahkan belon. Kenapa tak boleh ni? Kenapa tak boleh? Aduh Ehsan, pijak tu kena kuat lagi biar belon tu pecah. Iqmal tak boleh. Ehsan, cepat Ehsan. Lebih kuat lagi. Kuat lagi. Kenapa belon ni tak boleh pecah? Aku cuba check lah. Aduh Ehsan, patutlah tak pecah. Yang kau pijak tu bukan belon. Itu kepala bodyguard. Aduh, ternyata salah pijak. Aduh, siapa yang buat ni? Minum air pun tumpah-tumpah. Ini mesti Iqmal yang buat ni. Aku tahu dah. Kau ni. Kenapa macam lain je bunyi ni? Aku dah berhenti lap dah ni. Suara siapa ni? Aduh, memang betul lah ni suara Iqmal. Dia ni kalau ketawa memang tak boleh nak berhenti. Iqmal tengah tidur.
kenapa pelik sangat dia ni? Kenapa dia lari-lari tu atas tilam? Biasa tak macam ni pun, pelik sangat ni. Ya Ehsan, sebabnya sekarang ni aku tengah mimpi buruk. Oh, mimpi kena kejar haiwan ni. Sekarang kau berenang pula atas katil? Ni dah tahap lain dah ni. Kalau ni mesti dia tengah mimpi lemas ni. Kenapa sekarang dia mimpi takut-takut pula macam tu? Mimpi apa pula dia kali ni? Kalau macam tu mimpi apa Aduh, aku kat mana ni? Kenapa tiba-tiba aku lompat kat gunung berapi? Aduh, Allah. Aku mimpi rupanya. Itulah lain kali ambil wudu. Aduh, mimpi buruk. Ikmal, kau kenapa jerit-jerit ni? Ayah, Iqmal rasa dalam bilik ni ada hantu lah ayah. Cuba ayah cek bawah katil ni. Aduh Ikmal, setan tu mana ada? Okey, ayah cek memang tak ada apa-apa pun. Betul ke ni ayah? Ya, betul Ikmal. Memang betul lah ada hantu dekat bawah katil Ikmal. Ayah, kenapa? Ada hantu ke kat bawah? Mana ada? Hantu kan memang tak ada. Ikmal, kau tidur je lah. Mana ada hantu pun. Okey ayah. Aduh, ayah lari je lah. Ayah takut. Lah, kenapa ayah lari ni? Ayah pergi mana Aiskrimnya sedap. Aku minta sikit ya, Besti. Ya Allah, Besti. Katanya sikit je. Ni dah semua ni. Aku nak balik. Nak makan coklat. Wish, ada coklat. Ada semut. Nak kerjakan lah. Aku letak makanan ni untuk dia. Aduh, manusia. Jangan bunuh aku yang kecil ini. Oh, rupanya kau bagi aku makan. Dimakan je semut. Terima kasih ya, manusia baik. Kau tak tahu sebenarnya aku jahat. Aduh, nak bawa balik makanan ni tapi tak boleh. Berat sangat. Daripada aku letih sorang-sorang, baik aku panggil kawan-kawan aku. Semut tu dah pergi. Aku tinggal ambil je semula makanan ni. Aku makan je. Cepat kawan-kawan, tolong ambil makanan ni. Lah, kenapa makanannya hilang? Tadi aku tengok ada kat sini. Kau tipu. Tak tipu lah, tadi makanan tu ada kat sini. Badan muka kau jadi penipu kan? Hujan. Nak mandi hujan. Nak mandi hujan. Aduh, hujan pula hari ni. Aduh. Kalau macam ni kena pakai baju hujan biar selamat kat jalan raya. Kalau macam ni kan tak kena hujan. Nak ikut Ikmal pergilah. Ikmal, nak ikut kau juga. Aku duduk belakang Tak boleh Ehsan. Nanti kau kena hujan demam nanti. Kau kan tak ada baju hujan macam aku ni. Kalau kau ada baju hujan, baru boleh ikut. Nak ikut pergi. Aku boleh buat baju hujan aku sendiri. Ni, korang semua tengoklah. Ikmal, tengok ni. Aku dah ada baju hujan sekarang. Betul lah tu baju hujan. Sekarang kau ikut aku. Jom kita vroom. Nak cekik Ikmal lah sebab dia selalu susahkan aku. Ehsan, kau nak lap peluh aku ke? Ya. Oh, bagusnya. Wah, terima kasih Ehsan. Ya, kenapa aku gagal ni? Aduh, macam mana nak buka ni? Ehsan, kau nak buat apa ni? Ni nak tolong buka ni. Oh, kau nak tolong aku buka chicken dish ke? Ya. Lah, terima kasih Ehsan. Disebabkan kau senang aku buka. Makan. Terima kasih Ehsan. Baguslah kau ni. Aduh, aku gagal lagi. Aku tumbuk dia sekarang biar pensan. Lah, kenapa tak kena ni? Tak kena lagi. Kau dah kenapa ni? Aku dah lama tak peluk kau. Nak peluk sikit. Bagus. Sinilah adik yang bagus. Aduh, letihnya kerja hari ni. Nak duduk lah. Kau kenapa Ehsan? Aku nak sediakan tempat duduk untuk kau. Duduk. Wah, baiknya kau. Terima kasih Ehsan ya. Sama-sama. Duduk. Wah. Aku Urut. Ish, kenapa aku selalu gagal ni? Hello Ehsan. Maggi aku kat rumah ada lagi kan? Maggi kau. Aduh, Maggi Ikmal dah habis aku makan ni. Masih ada lagi lah. Mesti Ehsan dah makan Maggi aku. Aku kena cepat-cepat buat yang baru ni. Nanti Ikmal marah. Ehsan, kau mesti makan Maggi aku. Sekarang aku kena keringkan mie ni supaya nampak macam baru lagi. Semoga Ikmal tak tahu. Nah, kalau dah jadi macam baru ni, tinggal letak je dalam bekas dia. Aduh, sini kau Ehsan. Kau mesti ganti Maggi aku. Ehsan, kau makan Maggi aku je. Taklah. Ni ada lagi. Cuba kau tengok. Mari sini aku nak tengok. Betul ke? Tu kan masih baru lagi Maggi ni. Oh, masih ada lah. Bagus. Nugget dijual. Mahal sangat. Aku gunting je lah biar murah. Gunting. Kalau macam ni jadi RM1 je. Bang, nak beli satu nugget berapa? Tengoklah sendiri, ada mata kan? Oh, RM1 je nak beli satu bang. Apa kau ni? Harga dia RM10 lah. Tengok ni, harga dia RM1. Macam mana boleh berubah? Tak ada. Aduh, tak apalah dik. RM1 je lah. Ni bang, RM1. Yeay, terima kasih ya.
Yang suka nugget, subscribe. Nak pelihara kucing lah. Ehsan, kalau kucing yang macam ni nak tak? Kucing yang menakutkan tu tak nak lah. Nanti rumah aku jadi seram. Ni kucing yang kelakar ni. Apa benda tu? Tak nak lah. Bentuk kucing ni macam alien je. Ni kalau kucing yang mata menyala macam ni nak tak? Yang ni lagi seram. Baik tak yang bela kucing macam ni. Dah lah, ni ada yang lucu ni. Seram sangat kucing ni. Macam hantu je. Ni apa ni Ikmal kau tunjuk kat aku? Dah lah, ni ambil anak kucing ni je. Yang ni paling comel. Aku nak lah. Aku suka. Aku sayang dia. Ya Allah, pencuri. Ehsan. Kemana? Ehsan. Kenapa? Ehsan, tolong pencuri, Ehsan, tolong pencuri. Kau ni cakap pelan-pelan lah. Kenapa ni? Ehsan, pencuri jatuh dari motor. Kesian sangat, Ehsan. Jatuh dari motor. Kesiannya. Cepat tolong. Mana? Tu, depan tu. Tu, tengok tu pencuri tu, kesiannya. Pencuri. Ikmal, Ehsan, tolong. Man, habislah motor kita rosak. Cepat ambil. Cepat. Motor aku. Rosaklah motor aku. Alah, kenapa Ikmal tak selamatkan aku? Maaf bang, saya buta. Harga cekedis ni berapa? Ini harganya RM10, dek. Okey bang, boleh tolong pilih tak yang mana RM10, yang mana RM50? Aku ada rancangan. Yang ni RM10, yang ni RM50. Okey bang, nanti bagi-bagi RM40 je. Kenapa dia bagi duit yang RM10? Aduh, sakit leher, nak tidur. Tidur dekat katil spaghetti je. Aduh, tak nak, mesti melekeh. Sudahlah. Tidur kat katil besi ni. Tak nak, nanti badan aku sakit. Kalau tak nak katil besi, tidur katil obo-obo je. Aku takut obo-obo. Dah lah, kau tidur kat katil api je. Biar selesa. Mesti tu panas sangat. Kalau tidur katil marshmallow nak tak? Kalau tu mesti sedap. Kali ni Ikmal nak buat karakter Roblox pakai badan dia. Jadi macam mana ya? Wah, hasil dia jadi bagus sangat. Sekarang giliran Ehsan. Lah, kenapa Ehsan dekat sangat muka dia ni? Belakang sikit. Lah, karakter Roblox Ehsan jadi pelik. Seram sangat. Sekarang giliran pencuri yang buat karakter Roblox. Rasa-rasa hasil dia macam mana Wow, hasil Roblox pencuri cantik sangat. Lah, jadi Ehsan punyalah yang paling buruk ni. Jom kita jalan-jalan. Ikmal, aku lupa sesuatu. Alah, habislah. Ikmal, sabar, tunggu, berhenti. Kenapa kau ni, Ehsan? Jap, aku terlupa nak cek bawah kereta ni. Kan aku dah cakap ada anak anjing bawah kereta ni. Kesian anjing ni, Ikmal. Nasib baik kau tak lenyek dia. Korang pun sama tau. Hati-hati kalau nak bawa kereta. Nanti anjing dan kucing mati. Sebelum ayah datang, curilah dulu satu. Korang, siapa yang makan twisties kat sini? Mesti kau yang makan kan, Ehsan? Tak, ayah, bukan aku yang makan. Tu, si Ikmal tu. Nyam. Ternyata engkau yang makan je. Bukan aku, ayah. Ehsan lah. Ternyata engkau lah yang makan je. Nyam. Oh, kau berani tipu dengan ayah je. Cepat buka topeng kau sekarang. Tu kan betul. Engkau lah yang makan twisties ni. Sekarang engkau lah yang kena habiskan semua ni. Ikmal, makan ubat dulu. Kenapa Ehsan pula yang makan ni? Kan kau tak sakit? Aku sakit, ayah. Tipu. Mana ada. Tak ada apa-apa pun. Tak apalah, sebab ubat ni sedap. Kicau mania. Ehsan, suara kau bising sangat, Ehsan. Kicau mania. Aduh, telinga aku sakit. Aku kena kasih ramuan ni untuk Ehsan. Pertama sekali kita lubangkan tin air gas. Lepas tu kita letak udara belon helium di dalamnya. Lepas tu kita tutup. Ehsan, stop. Minum ni dulu. Aku baiki pintu dulu ya. Siapa ya? Lah, tak ada siapa-siapa pun. Kenapa tak ada orang? Kenapa Ikmal? Kau ni pelik sangat lah Ikmal. Kenapa dengan Ikmal ni? Dah lah, sambung buat kerja je lah. La. Cik diskaun tumpah. Aku bagi tahu ayah. Ayah, tengok tu Ikmal. Ikmal, kau jadi anak nakal Mana ada ayah, Iqmal bukan tumpakan. Ni Iqmal buat love untuk ayah ni. Sebabnya Iqmal sayang sangat dengan ayah. Oh, love untuk ayah je. Terima kasih je Ikmal. Iqmal cinta ayah. Yes, sekejap lagi aku akan dapat 2 juta subscriber. Subscriber Ikmal banyak sangat. Aku dengki. Pencuri, aku dah 2 juta subscriber.
Aku akan unsubscribe Ikmal supaya dia tak dapat 2 juta subscriber. Kenapa subscriber aku berkurang ni? Please subscribe. Ya, tunggu sekejap. Ini order makanan kamu. Terima kasih. Akhirnya makanan aku sampai juga. Sausage ni mesti sedap sangat. Tapi Ikmal ni apa? Ini makanan aku lah. makanan aku lah. Makanan aku. Makanan aku. Aku nak. Makanan Aku nak. Aduh, nanti sausage aku Ehsan minta. Aha. Supaya Ehsan kena tipu, aku akan buat sausage guna carrot je. Potong. Lepas tu kita isi serbuk lada hitam biar sedap. Ikmal, kau tengah makan apa? Tengah makan sausage. Aku beli juga untuk kau ni, Hasan. Pilihlah kau nak yang mana. Nak yang ni lah, banyak sikit sos dia. Yang ni sedap tau, sos dia banyak. Aduh, sedap. Ambil. Yeay, sausage aku Ehsan tak ambil. Nyam. Mesti sausage yang Ehsan makan tak sedap. Kenapa rasa Bos. macam pelik? Tapi sedap. Lah, dia suka rupanya. Ehsan, tolong ambil penyapu untuk aku. Penyapu? Iya, penyapu. Ni, itu periuk. Ni, itu pisang. Ni, itu riset. Ni, itu payung. Itu baju. Itu tukul. Itu selipar. Ehsan, kau ni kenapa joget pula? Ni, mana penyapu? Aku nak. Oh, ya Ikmal, lupa. Ni.